Hai, Aunty tunggu siapa? tunggu Syukur. Suami? Bukanlah. Dia jiran saya. Dia selalu kerja kuat. Selalu balik lambat. Dia orang baik. Kat tempat kerja pun, dia mesti suka tolong orang. Tapi kenapa Aunty nampak risau? Dia tinggal seorang. Kalau saya tak jaga dia, siapa nak jaga? Bila saya mula-mula pindah ke sini, dia yang tolong angkat barang saya. Nasib baik dia ada. Kalau tak, patahlah pinggang saya. Dia baru balik dari kerja. Penat. Tetapi dia masih tolong saya. Dia orang baik. Dia tak ada keluarga ke? Ada kat kampung. Tapi di KL, sayalah keluarga dia. Itu Syukur. Mama. Wah, balik-balik dia dah tunggulah kat bawah. Ayo, Syukur. Esok dah raya. Mama dengar, Syukur tak dapat balik. Kena kerja. Faham? Kesian. Biasalah, Mak. Kerja nak buat macam mana kan. Tapi tak apalah kalau saya balik kampung. Nanti siapa nak prepare roti ni dekat Amar? Nanti kalau tak ada, Amar merajuk nanti. Cakap macam lawyer buruk. Mari buka sama-sama. Amar dah masak. Tak payahlah, Amar. Susah-susah je. I dah masak. You nak tolak? Amar masak memang kena tolak lah. Tolak masuk mulut. Rezeki kan, takkan kita tolak. Oi, penatlah hari ni, Ma. Hai, lajunya. Keluarga tidak semestinya diwarisi. Kadang-kala ia lahir daripada kasih dan disatukan oleh hati. Salam Aidilfitri daripada Gardenia.